Dalam slide ini kita dapat lihat dua gambar. Yang pertama, petrol kiosk. Petrol kiosk ini menunjukkan beberapa nombor, ya. Yang pertama adalah RM6.53. RM6.53. Kemudian saya ada jumlah liter yang diterima, 2.512 liter. Nah, untuk 2.512 liter, saya perlu bayar RM6.53. Nah, bagaimana saya tahu berapa banyak untuk membayar untuk sejumlah liter yang saya terima? Jadi, di antara dua nombor ni ada satu perhubungan. Dia ada satu perhubungan. Right? Dan di sini kalau kamu lihat, mungkin tak berapa jelas, tapi di sini ada satu lagi nombor. Nombor ni menyatakan 2.60. So, ini adalah nombor yang menghubungkan jumlah liter kepada jumlah yang perlu dibayar. Di sini boleh kita lihat speedometer. Speedometer, jarum itu menunjukkan 110. Apa maksudnya? Jarum itu menunjukkan kenderaan itu bergerak 110 km dalam masa 1 jam. Di sini pun ada satu perhubungan di antara jumlah masa yang diambil untuk melalui sejumlah jarak. So, apakah perhubungan ini? Apakah nama perhubungan ini? So, inilah yang dikenali sebagai kadar. So, kadar adalah sejenis nisbah. Ia pun adalah nisbah kerana ia membandingkan dua kuantiti. Now, dua kuantiti yang berlainan dibandingkan. Inilah bezanya di antara kadar dengan nisbah. Kuantiti yang kita bandingkan adalah berbeza. Contoh, jumlah wang yang kita bayar banding dengan jumlah petrol yang kita terima. Atau jumlah jarak yang dilalui. Kita bandingkan dengan jumlah masa yang diambil. Tapi kalau kamu imbas kembali kepada nisbah, nisbah membandingkan kuantiti yang sama. Kalau kita ambil contoh ikan mas dengan ikan gapi, kita membandingkan bilangan. Kalau kita ambil jumlah tepung dengan jumlah gula, kita mengambil sukatan, jisim. See, the quantity sama, jisim dengan jisim, bilangan dengan bilangan. Tapi di sini berbeza. Now, kadar sentiasa dinyatakan kepada satu unit. Apa maksud ni? Jadi, kalau kita bandingkan jumlah wang yang kita bayar, dan kita bahagikannya dengan jumlah petrol yang diterima, 2.512 liter. Yang ini akan memberi kamu satu kadar, iaitu RM2.60 per 1 liter. So, ini adalah kadar. So, inilah maksudnya. Kita selalu menyatakannya kepada satu unit. Kita nak tahu apakah kadarnya bagi satu unit. Kadar menggunakan unit ukuran. Jadi, bila kita ungkapkan kadar, kita perlu gunakan unit ukuran. Nah, kadar setara adalah sama seperti nisbah setara. Okey, dua kadar yang rupanya adalah berlainan tapi nilainya adalah sama, dan di sini pun tertib adalah penting.